Di mana kita tadi? Sambungan. Video ini ditaja oleh Putra Nisan Kelang. We complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Then reach the summit. It's okay, we good. Terima kasih kerana sudi melayan kau punya cerita di channel XTMT Project. Terima kasih kawan, terima kasih engkau yang dah subscribe tu, terima kasih banyak. Nanti podcast tu kita cerita lain kali. So kita nak sambung balik bahagian kedua, mula-mula sampai Reman, orang yang baru pertama kali sampai layan. Okay. Dalam episod yang lepas kita cerita sampai rekod office. Sampai selesai sudah pemeriksaan unit kawalan penjara. Dengan tangan kau ada marker pen, dengan kepala kau pun ada bekas cap jari yang kau tenyek-tenyek tadi. Jadi sudah selesai, tunggulah cikgu blok datang. So bila cikgu blok datang, jalan berdua-duaan, berpimpin tangan. Tak adalah berpimpin tangan. Jalan dalam baris, berdua-duaan. Jalan dalam baris, sampailah ke blok. Jadi bila sampai ke blok, tak ada lagi pemeriksaan. Dah lepas UKP sana, kau pun dah lega. Dah ada inti dalam perut 2-3 biji ke, apa-apa pun dah. Wah, jadi kaya. Itu nanti kita bahas lah. Ini bagi orang yang pertama. Jalan pun macam ni je. Takut-takut. Dan bukannya semua orang tempatan. Ada orang asing, ada Myanmar, ada Bangla, ada macam-macam lah. Jadi bila dah mula-mula dah sampai ke blok ni, Bangla pun terpaksa kau kena ikut lah. Kau faham tak faham? Faham tak faham? Duduk ikut. Orang polling, kau pun polling. Lambat sikit, keletup cetak kayu kepala. Jadi yang first timer ni, yang kita pemerhati lah, kita orang lama kan, ulang alik balik mahkamah. Jadi dah sampai, alamak, sip tak tutup siang. Korang pun tak cakap. Sip baik tak terbang gua punya burung. Sambung balik. Selamat, burung tak lari. Jadi sampai dekat blok, siang lagi pegawai. Selamat datang tuan. Kira tulis kat box master, bagi bilik. Ini kejutan pun masih ada lagi lah, sebab baru first time, tak tahu lagi penjara ni macam mana. Tengok orang semua kasar-kasar, budak-budak kawasan pun kerja yang boleh, dia orang nampak bebas lah berjalan ke sana ke sini. Kau tak boleh nampak berjalan macam budak kawasan kerja, nak jengah-jengah tengok bilik. Kau tengok apa? Kau duduk diam-diam sana, kasar mat. Orang-orang tu lah yang aku berpendapat, bagi orang yang betul-betul mencapai satu benda, A few moments later. satu pengalaman yang dia hargai dalam penjara, jadi jati diri dia tu kuat. Sebab penjara kasar. Kasar bagi orang-orang yang duduk bawah setahun. Reman ni memang kasar mat. Kau nak berbual dengan cikgu pun siapa nak layan kau. Kau duduk 2 tahun atas, semua pun dah jadi macam kawan kau. Memanglah kau ada rules kan, undang-undang dalam penjara yang kita kena hormat. Tapi masing-masing pun boleh tolerate lah. Dan kadang-kadang kalau apa-apa yang berlaku dekat blok, dekat bilik kita, cikgu tu datang cakap dengan kita je, mari kau kontrol sikit ni budak-budak ni, blok lain kau ni, semua pun dah macam monyet dah tengok ni. Bercakap sikit dengan dia orang. Jadi kita ni boleh dihantarkan sebagai perantara. Jadi kita pun nak duduk senang, tak nak serabut-serabut, pergi satu bilik brother. Tuan tadi baru bagi tahu gua. Lu orang cover lah sikit. Janganlah bikin susah sampai kita pun susah. Gua pun duduk lama. Jangan sampai gua susah. Dia ada benda-benda gitulah. Jadi kita pun dapat next. Balik semula cerita kita yang mana bila dah lama macam tu lah. Tapi
Ini cerita tentang orang yang baru pertama kali sampai Reman, masih lagi kejutan mental, masih lagi kejutan dengan segala suasana yang dirasakan cukup susah. Cukup susah nak minum air, susah tak cukup air, nak mandi pun kena ikut turn, nak gitu pun kena gini, pokok laisak tak ada, badan pun tengah gian. Jadi memang terasa sangatlah. Jadi malam pertama di bilik Reman, ting, 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 ting. Selesai sudah masuk bilik, biasanya orang pertama sampai ni selepas makan petang. Kadang-kadang diorang makan petang dekat base UKP, kadang-kadang sebelum masuk dibagi bilik tadi dah makan dekat luar. Sebab setiap orang baru yang masih lagi tengah urusan dekat record office, jadi pegawai blok dah dapat tahu ada berapa orang kat sana, jadi dah order siap-siap dengan dapur berapa tray makanan. Kalau ada 20 orang, akan adalah 20 tray standby kat situ. Jadi aku selalu tengoklah orang-orang yang baru-baru sampai daripada lokap. Makanan lokap dan makanan penjara pun dah beza. Lokap ni makan tu ada manis-manis juga, sebab dia bukannya diet KKM terus. Lokap tak. Lokap macam dia order satu kedai yang berdekatan dengan penjara, berdekatan dengan lokap, yang mana ambil kontrak untuk hantar makanan sini. Walaupun dia bukan diet direct sihat KKM sangat, sebab penempatan sementara saja lokap, tapi dia adalah lebih baik daripada penjara ni. Tawar ke apa ke, dia ada rasa-rasa lagi. Jadi bila je sampai dekat dekat blok mula-mula untuk makan petang ni, jadi ramailah kau tengok buka tray, cuit-cuit nasi, tak makan. Tengah terkejut lagi dengan nasi tray. Nasi pun dah sejuk, kuah pun cair-cair macam air sungai depan rumah kau, dan sayur pun sedih punya sayur bagi pandangan dia orang lah. Ini sebab baru kan, kat luar kau biasa mak kau masak kari kepala ikan, kari kepala tongkol, macam-macam kepala kau makan. Bila kat dalam ni kau dah terkejut. Kebanyakannya pun tak makan. Jadi kalau jamah pun sikit dah tolak tray. Barulah selesai saja makan, akan dihantar ke bilik-bilik. Jadi bila masuk je dalam bilik orang baru, dan bilik kuarantin pertama yang diorang duduk, sebelum naik bilik kekal lagi bilik kuarantin. Memang wajib, penjara ni memang wajib di kuarantin selama 14 hari ataupun 10 hari sebelum dihantar ke blok kekal. Blok kekal tu maknanya blok penempatan yang kau akan duduk sana sampailah tarikh kau bicara. Kalau setahun lagi kau bicara, kau kena duduk kat sana setahun, kecuali kau ada sakit nak kena hantar pergi hospital. Kalau tak, memang kau akan membeku di sana, frozen in time. Itu yang jadi orang air mata meleleh malam, pusing sini duduk gini, tahu-tahu air mata sudah meleleh. Kata gangster, kata gangster, air mata kasih berlinangan. Kau boleh experience, tengoklah. Jadi bila dah sampai dalam bilik pertama malam duduk, tak banyak soalan yang ditanyakan, tak banyak cerita yang diungkapkan, hanya muka-muka sugul dalam kesedihan. Dan kita pun, abang-abang lah yang ada kat blok ni, tak adalah membuli sangat. Kalau dekat blok kuarantin kan, semua pun baru balik pada mahkamah. Jadi masing-masing buat hal masing-masing je. Cuma kita orang yang lah lama, bila orang baru masuk, kita tetap jaga kebersihan. Sebab kita dah tahu lantai ni, kalau kau biarkan orang-orang baru yang masuk dengan sugul, heartbroken, keluarga tak nak jamin ni, dan dengan kaki-kaki tak ada selipar lagi, beli selipar kopen kau tak beli lagi, kotor-kotor dah terus pijak. Kau baring lagi kat situ. Memang kena kudis lah. Mak, kau pergi sana, tu ada kain tu kan. Kau basahkan kain kat air kolah tu. Kau jirus tu tapak kaki kau. Kalau bilik yang tak ada toilet dalam penjara lama kan. Sekarang dah banyak kan kompleks. Kalau ada bilik air masuk, suruh dia basuh kaki dululah. Baik bilik tu sempit untuk 4 orang, 5 orang, 7 orang, ataupun bilik reman yang memang 20 orang, tetap orang-orang baru kita akan uruskan supaya pergi basuh kaki dulu. Dah basuh kaki, kan, kawan-kawan dekat dalam bilik ni akan atur lah. Sebab dekat
dekat pegawai bertugas sana. Dia dekat whiteboard, dia dah kira dah. Bilik ni tadi keluar nak pergi mahkamah 4 orang. Jadi balance kat bilik ni ada 3 orang. Jadi bilik ni ada free lagi untuk 4 orang masuk. Jadi 4 orang baru tu akan dicampak ke bilik kau. Jadi kita yang menguruskan bilik ni bila orang yang sampai, sesugul mana pun kau, sesedih mana pun kau tak peduli, Mat. Lu sedih lu punya pasal. Lu masuk kau punya bilik, lu ikut kau punya rules. Ni yang baru-baru tadi semua basuh kaki lu. Basuh kaki lu, dah siap basuh kaki, sini datang. Duduk depan tok ni. Tok nak cerita sikit. Konon lah, dah macam. Ni, kau malam ni kau tidur kat ujung sini. Kau sini, kau sini, kau sini, kau sini. Nanti ikut je apa undang-undang bilik, yang checker bilik bagi tahu, kau ikut je. Kau nak hidup senang kan, kau ikut je. Jarang lah ada orang-orang yang masuk nak terus-terus mantul tu, nanti baru kita cerita lah. Ini yang baru-baru, ada seorang Bangla nama dia Rashid, ada 3 orang Melayu yang tengah gian, 2 orang dan seorang ni gian ketum. Konon-konon gitulah. Jadi kita yang orang lama dalam bilik dah bagi tahu step, okey lah, duduklah sama-sama. Jadi kau pun tengoklah maghrib pertama, dengar je azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan pantas dan tangkasnya dia bangun, gede, ambil wuduk sah. Kita boleh tengok dia ni yang je kan. Tak apalah, kita kasih dia chance lah. Boleh imam. Dia pun terus ambil part imam. Allahu Akbar. Dah bunyi nangis. Bukan sedih sebab apa, sedih baru terkurung. Tapi tak apalah, kita kasih dia chance lah. Dah siap solat, doa semua. Barulah permulaannya sesi pertanyaan. Siapa masa mula-mula masuk tadi ada lah budak-budak lain dah tanya, kau siapa ni? 12-2 bang, kau dah dengar lah sikit-sikit. Dia masuk malam pertama, kadang-kadang kita just buat hal kita je lah. Kita pun, dia orang sampai tadi, kita pun abuk habis. Abuk tak ada. Tak ada mood nak tanya budak-budak ni, lantak engkau ni kan, ikut dulu rules kan. Jadi kita pun melihat kesugulan masing-masing lah. Dia orang pun tak banyak buka mulut lagi. Dan ini adalah perjalanan malam pertama, dan untuk kesekiannya bagi orang-orang yang baru sampai Reman, baik warga Malaysia, warga tempatan ataupun warga asing. Jadi kita akan kupas dan bahas untuk kalau ada rezeki lain kali pula lah. Sebab apa? Bila duduk lama sikit, dah sebulan duduk, suara dia je. Kau lupa dah, kau mula-mula masuk tu hari, air mata meleleh 2-3 hari. Sekarang dia pula jadi tukang nak interview orang. Masuk dia orang baru. Jadi untuk episod dah pindah blog dan cerita kesehariannya ni, buat lain kali pula lah. Panjang-panjang takut nanti kau bosan. Kau tunggu lah. Every episode tolong support, tolong tinggalkan komen, like dan share. Subscribe jangan lupa. Brother, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.